Video kali ni aku nak tunjuk dekat korang macam mana keadaan absorber dengan spring sewaktu kereta jalan. So, MyVG3 ni masih pakai absorber, spring original kilang, part-part suspension lain pun tak pernah tukar lagi dan dah pakai hampir 4 tahun. So, daripada segi condition absorber dengan spring memang tak ada apa-apa masalah, memang elok lagi. Okay, video ni aku just nak share dengan semua orang macam mana keadaan absorber dengan spring sewaktu kereta jalan. So, jom kita test drive. Pastikan korang tengok video ni sampai habis. So, jom. Tadi tu ialah absorber dengan spring bahagian belakang. Jadi, apa pendapat korang tentang absorber dengan spring standard ni? Cuba korang share dengan aku. Korang nak tengok tak hasil untuk absorber FWT dengan sport spring pula? Tunggu next video. Belum tu, follow dulu akaun Sezo BHQ. Jom pandu kereta lama seperti baru. Ciao.